Silakan helai kertas, terhenti pada petikan. Allah SWT sentiasa berada bersama kita dalam apa jua bentuk atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada saat bidang pertama, mendakap cahaya Ar-Rahman Ar-Rahim, mengisahkan bahawa tiap-tiap ciptaannya sentiasa dilembuti dengan jiwa dan ikhlas kasihnya, ditemani dan dipelihara oleh Allah Al-Khaliq sejak Lauh Mahfuz dan sentiasa dalam dakapannya. Sebelum itu, moleklah jika wacana ini dimulakan dengan kata sapaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, saya titipkan. Adam Rifki bin Sabri, nama diberi, pokta artinya disemat sanubari. Tahun ke-15 umur diseri, harakan berkat doa menjadi insan johari. Saya dilahirkan dan membesar di tanah keramat Kulim Kedah. Ikhtisarnya, saya bersekolah di The Malay College Kuala Kangsar dengan angka kod sekolah AEB 4074. Saya memilih buku Tuhan Tidak Mensiakan Kita, karya Syifa Rosman, di bawah syarikat terbitan Kado Kau Keempat Star Sendirian Berhad. Kitab ini terkandung 165 helai muka surat dan 7 topik utama perbahasan mengenai curahan pahit manis hati. Saya memilih buku ini sebab temanya yang amat bertepatan dengan isu dalam kalangan masyarakat kini, iaitu keruntuhan jiwa. Tema buku yang dikemukakan merupakan harapan kedua yang disuluhkan semula melalui pemulihan batin dan perspektif serta menjemput cinta Allah yang abadi dalam diri. Terdengar indah bukan? Sementelahan itu, wajarlah kita kenali terlebih dahulu latar belakang penulis ini. Syifa Rosman merupakan seorang graduan bidang perakaunan dan kewangan dari Dublin Business School pada tahun 2017. Bidang penulisan kreatif bukanlah bidang yang dipilihnya secara khusus. Hanya minat dan kesungguhan beliau menggerakkan hati untuk mendalaminya walaupun berlatar belakangkan pendidikan formal sains tulen di MRSM Taiping. Beliau berjaya menerbitkan beberapa siri karya cerpennya yang lain bertajuk Cerita Gagal dan Cerita Hilang sebelum debut novel mini pertamanya iaitu Cahaya di Langit Gelik. Sinopsis buku Tuhan Tidak Mensiakan Kita memerihalkan tentang kecekalan beliau di bumi asing menerusi cinta-cinta Al-Wadud. Diuji dengan susahnya memperoleh kerja, cinta, penerimaan serta unsur sentimen masyarakat luar terhadapnya sebagai seorang Muslim yang berkelana di negara bermajoriti Kristian Ireland. Sebagai seorang manusia mempunyai sifat manusiawi dan fitrahnya perasaan, pasti susah untuk meletakkan Tuhan sebagai pasal utama dikala jiwa gundah gulana. Namun nama Allah Al-Fattah maha membuka setiap pintu rezeki dan keampunan yang sentiasa dinanti Tuhan serta ada tersaji apabila seseorang hamba itu berada di titik terendahnya. Daripada rumusan soalan 8 Al-Fattah di Langit Gelik, hatta banyak yang dapat dipelajari daripada kalam ini. Tiap-tiap ertian ditelaah dan bait-bait pengajaran diniat melalui kaitan antara nama-nama indahnya. Antara di saat kita hanyut terbawa arus pergolakan duniawi di mana tiap-tiap insan kita kenali bermuka dua demi maslahat mereka, berpura-pura sibuk dek kononnya berkata janji dia akan ada menemani kita walaupun berada di titik terbawah. Akhirnya semuanya pasu belaka. Suatu sukma isinya nihil. Dia nama Allah An-Nur hadir menyuluh jiwa juga kalbu yang gelap, meniti kita ke arah meraih cinta Allah yang hakiki. Antara nilai murni dan pengajaran diperoleh termasuklah dorongannya ke arah meraih cinta yang sebenar, itu cinta Allah yang hakiki, bukan cinta makhluk yang fana dan penuh berselirat di balik manipulasi jiwa yang terkandung asa yang dilihat samar-samar. Kesabaran dan erti redha sebenar diraih melalui bisikan rahmatnya, percaya jati diri dan makna hidup sebenar melalui kerestuan dan keredoan yang dibekalkan daripadanya, mengisolasi diri daripada dunia luar dek kepalsuan manusia dan bermuka-muka. Tinta penulisan bersumberkan dari jiwa yang pernah luluh menjadi inspirasi untuk menyebarkan kebaikan, berlandaskan agama dan sunnah Rasulullah melalui pengadaptasian berdakwah di alam nyata. Penulis yakin bahawa jiwa insan yang terluka dapat disembuhkan melalui tinta pena jiwa yang mendalam daripada insan yang pernah berada dalam kelas tersebut. Bahkan bila dilihat-lihat semula memang kurang karya ini menjadi buah mulut dalam masyarakat kini kerana kurangnya publicity serta kurang yang diraikan oleh masyarakat sekarang.
Hanya segelintir orang yang betul-betul mengapresiasi serta menelaah peran isi-isi buku ini memperoleh manfaat secara keseluruhan, berbentuk dorongan ikhlas diri untuk berkabung daripada dunia luar untuk demi meraih cinta Allah yang sejati, beribu kasih, beribu makna sirat terkandung, berjuta kasih dikarung seluas alam ciptaan Rabbul Alamin. Arakian, kitab penulisan Syifa Rosman yang pertama ini amat saya syorkan kerana membantu insan memerlukan untuk bermuhasabah diri. Akhir kata, saya tutup kalam madah ini dengan kalam Allah yang berfirman, orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram hanya dengan berzikir mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Dengan itu tutup bicara melabuhkan doktahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.